Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurin Zazina Aira binti Muhammad Azizul dari Unit Pendidikan Jasmani akan membentangkan tugasan 2 persembahan individu GPPP 1092 yang diajar oleh Dr. Mahani binti Ismail. Kandungan yang akan saya persembahkan pada hari ini ialah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPP M, 5 aspirasi sistem pendidikan, 6 aspirasi murid, 11 anjakan dan perkaitan PPPM dengan pembentukan guru berkualiti. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM adalah inisiatif penting bagi memacu aspirasi pendidikan negara. PPPM mempunyai visi yang jelas. Objektif utamanya ialah transformasi pendidikan. PPPM dilaksanakan dalam 3 gelombang dan mengandungi 5 aspirasi sistem pendidikan dan 6 ciri murid yang akan dicapai dalam tempoh 13 tahun. PPPM merupakan manifesti transformasi kerajaan yang paling menyeluruh dan besar bagi murid dari prasekolah hingga ke pusat pengajian tinggi. Dalam mendatangkan pulangan yang terbaik, modal insan untuk memacu segala hasrat pembangunan negara. Transformasi 3 gelombang bermula daripada gelombang pertama 2013 hingga 2015. Ia memberi penekanan kepada penambahbaikan sistem dengan mempercepatkan perubahan kaedah pelaksanaan program. Tumpuan diberikan kepada kaedah peningkatan kualiti pengajaran dengan meningkatkan kualiti guru yang sedia ada, meningkatkan kualiti kepimpinan sekolah serta meningkatkan kadar literasi bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan numerasi. Menjelang akhir gelombang 1, Kementerian Pendidikan Malaysia memastikan semua guru, pengetua atau guru besar serta sekolah mencapai tahap minimum standard kualiti yang dihasratkan. Gelombang 2 2016 hingga 2020, Kementerian akan melaksanakan perubahan struktur pendidikan negara untuk mempercepatkan perjalanan perubahan kepada semua inisiatif yang bermula semasa gelombang yang pertama. Antaranya, pergerakan ke semua 410,000 guru dan 10,000 pengetua serta guru besar kepada pakej pekerjaya yang baru dan penstrukturan semula kementerian. Kurikulum standard sekolah rendah dan menengah yang disemak akan diperkenalkan dalam usaha menangani kebimbangan mengenai pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk maju sesuai dengan perkembangan ekonomi dunia yang pada hari ini. Dan yang terakhir, gelombang ketiga iaitu pada 2021 hingga 2025 fokus kepada anjakan ke arah kecemerlangan dengan peningkatan keluasan operasi di mana semua sekolah, guru dan pengetua atau guru besar perlu menunjukkan prestasi melebihi standard minimum. Kementerian juga akan menganjakkan kebanyakan sekolah kepada model pengurusan berasaskan sekolah dan membangunkan model kejayaan sekolah berdasarkan inovasi dalam pengajaran supaya mampu untuk mencetuskan inovasi dan meningkatkan pencapaian yang lebih tinggi. Aspirasi PPPM terbahagi kepada 2 iaitu 5 aspirasi sistem pendidikan dan 6 aspirasi murid. Bagi 5 aspirasi sistem pendidikan, PPPM berhasrat untuk mencapai 5 keberhasilan untuk sistem pendidikan Malaysia iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Tindakan bagi merealisasikan 5 aspirasi ini amat penting dan tidak ada inisiatif dalam mana-mana aspek yang boleh menjejaskan atau menghalang kemajuan yang lainnya. Bagi 6 aspirasi murid pula, sistem pendidikan Malaysia berhasrat memastikan setiap murid mencapai potensi sepenuhnya. Setiap pemimpin sekolah, ibu bapa, guru dan masyarakat mempunyai peranan penting dalam memastikan generasi muda ini mencapai aspirasi yang diharapkan. Bagi 6 aspirasi murid itu pula terdiri daripada pengetahuan,
kemahiran berfikir, kemahiran dui bahasa, kemahiran memimpin, etika dan kerohanian serta identiti nasional. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang 11 berkaitan anjakan PPPM dalam mencapai aspirasi pendidikan, aspirasi murid dan hala tuju pendidikan Malaysia ke arah guru yang berkualiti. Sebelum itu, ini adalah 11 anjakan yang akan saya persembahkan sebentar lagi berserta dengan berkaitannya dengan yang saya telah sebutkan sebentar tadi. Ini adalah 11 anjakan PPPM yang berkaitan dengan aspirasi-aspirasi serta hala tuju. Yang pertama, menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Bagi aspirasi pendidikan, ia memastikan setiap individu tanpa mengira latar belakang ekonomi, geografi atau sosial mempunyai akses kepada pendidikan bertaraf antarabangsa. Ini akan memperkasakan sistem pendidikan negara dan meningkatkan daya saing dalam dunia global. Bagi aspirasi murid pula, murid mempunyai potensi untuk mencapai kejayaan akademik dan peribadi yang tinggi, namun ia bergantung kepada peluang pendidikan yang mereka terima. Kesamarataan akses ini memberi pelajar peluang untuk mengejar aspirasi tanpa halangan seperti kekurangan sumber atau kekangan ekonomi. Hala tuju pendidikan pula, kesamarataan akses pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa merupakan aspek untuk berjaya. Jika pendidikan hanya dapat diakses oleh golongan tertentu atau mereka yang berada di lokasi yang lebih maju, hala tuju pendidikan negara akan terbantut kerana sebahagian besar daripada potensi negara tidak dapat digilap sepenuhnya. Secara keseluruhan, kesamarataan akses kepada pendidikan ini amat penting kerana murid pelajar itu datang daripada pelbagai jenis latar belakang. Oleh itu, kesamarataan ini penting supaya pelajar-pelajar dapat belajar dengan adil. Yang kedua, memastikan setiap murid proficient dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Untuk aspirasi pendidikan, penguasaan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris adalah kunci utama untuk berdaya saing di peringkat antarabangsa. Negara mampu melahirkan generasi yang kompeten dan mampu bersaing dalam dunia sekiranya murid proficient dalam kedua-dua bahasa. Bagi aspirasi murid pula, mudah untuk murid berkomunikasi dengan lebih berkesan dalam pelbagai konteks dan komuniti tempatan dengan bahasa Malaysia dan dalam dunia global dengan bahasa Inggeris. Selain daripada itu, murid juga boleh menggunakan kelebihan dalam kedua-dua bahasa ini semasa di alam pekerjaan nanti. Bagi hala tuju pendidikan, penguasaan kedua-dua bahasa ini selaras dengan matlamat untuk melahirkan rakyat yang bukan sahaja berpengetahuan dan berkemahiran tetapi juga mempunyai kemampuan untuk berinteraksi di peringkat global. Nescayalah bahawa berkemahiran dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris ini amat penting kerana ia merupakan bahasa-bahasa yang kita menggunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat di luar sana. Anjakan yang ketiga adalah melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai. Aspirasi pendidikan melahirkan generasi yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik tetapi juga mempunyai akhlak dan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggungjawab,
saling menghormati dan semangat kekitaan. Bagi aspirasi murid pula, bukan sahaja murid itu hanya berjaya dalam akademik, akan tetapi ia juga membantu murid membentuk aspirasi dalam pengembangan sahsiah dan peribadi yang berkualiti. Untuk hala tuju pendidikan, negara akan bergerak ke arah pembentukan warga negara yang cemerlang dalam segala aspek dan baik dari segi pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai murni yang menjadi asas keharmonian dan kemajuan negara. Nilai-nilai murni yang diterapkan dalam diri itu amatlah penting kerana jika seseorang itu cemerlang dalam akademik ataupun mempunyai kemahiran yang hebat, namun jika seseorang itu tidak mempunyai nilai-nilai murni, maka orang itu bukanlah orang yang terbaik dan cemerlang. Anjakan yang keempat adalah transformasi keguruan sebagai profesion pilihan. Aspirasi pendidikan memerlukan guru-guru yang berkompeten, bermotivasi tinggi dan mempunyai semangat untuk terus belajar. Ia menjadikan profesion perguruan pilihan pertama bagi individu-individu terbaik di negara. Bagi aspirasi murid, guru yang berkaliber dan bersemangat dapat membantu murid mencapai aspirasi peribadi mereka, baik dalam bidang akademik, kemahiran sosial maupun sahsiah. Menjadikan role model dan dicontohi oleh pelajar sifat-sifat tersebut dalam perjalanan mereka mengejar cita-cita. Bagi hala tuju pendidikan, negara memerlukan guru-guru yang bukan sahaja mahir dalam subjek tetapi mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi, metodologi, pengajaran yang baharu dan cabaran global. Menjadi seorang guru ini amatlah berat tanggungjawabnya, namun banyak kebaikan dan manfaat yang didapati. Menjadi seorang guru ini juga perlulah menunjukkan sikap yang baik supaya dapat diteladani oleh murid-murid. Guru-guru juga mestilah percaya akan diri sendiri dan berani untuk menghadapi cabaran yang sering berlaku pada masa kini. Anjakan yang kelima adalah memastikan pemimpin berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Aspirasi pendidikan memperkenalkan strategi pengajaran dan pembelajaran yang inovatif, memperbaiki sistem pengurusan serta memastikan sumber pendidikan digunakan dengan bijak dan mencapai hasil yang berkualiti. Bagi aspirasi murid pula, pemimpin yang berprestasi tinggi ini akan memastikan setiap murid diberi peluang yang sama untuk mengembangkan potensi mereka melalui penggunaan pendekatan pengajaran yang lebih inklusif serta menyediakan peluang kurikulum yang pelbagai dan menyokong perkembangan sosial serta emosi murid. Hala tuju pendidikan pula, pemimpin yang berprestasi tinggi merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti pendidikan yang dapat menyokong hala tuju negara. Ini termasuk memperkenalkan pendekatan pembelajaran yang lebih moden dan berfokus pada penguasaan kemahiran abad ke-21 seperti kreativiti, pemikiran kritikal dan kemahiran digital. Pemimpin yang berprestasi tinggi ini bertanggungjawab dalam mengembangkan lagi dan menghasilkan nama bagi sebuah sekolah itu, dan mereka juga berperanan untuk mengubah suasana sekolah serta mengubah sikap-sikap murid yang mereka mengajari. Bagi anjakan yang ke-6 pula, iaitu mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan untuk aspirasi pendidikan. JPN, PPD dan sekolah menyediakan penyelesaian yang disesuaikan dengan keperluan khusus setiap kawasan atau sekolah yang membantu mempercepatkan pencapaian aspirasi pendidikan negara. Bagi aspirasi murid pula, pendekatan yang lebih berpusatkan murid
akan meningkatkan motivasi dan komitmen murid untuk mencapai aspirasi mereka, kerana mereka merasakan diri mereka dihargai dan disokong dalam perjalanan pendidikan. Untuk hala tuju pendidikan pula, mencapai hala tuju yang lebih holistik dan berfokus pada pembangunan kemahiran abad ke-21. Penyelesaian yang berasaskan keperluan boleh disesuaikan dengan keperluan semasa dan arah tuju teknologi serta pendidikan global. Jadi, peranan JPN, PPD dan sekolah ini merancang perkara yang perlu dilakukan dan dilaksanakan terhadap sekolah serta aspirasi murid. Untuk anjakan yang ketujuh, iaitu memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Aspirasi pendidikan. ICT membolehkan guru dan pelajar mengakses sumber pembelajaran yang pelbagai dan terkini, serta menjadikan pembelajaran itu lebih interaktif, kreatif, inovatif dan berpusatkan murid. Bagi aspirasi murid pula, ICT membantu murid untuk membangunkan kemahiran seperti pemikiran kritikal, penyelesaian masalah, kreativiti dan kerjasama yang diperlukan untuk mengajar aspirasi peribadi mereka dalam dunia yang semakin dipengaruhi oleh teknologi. Bagi hala tuju pendidikan, ia meningkatkan kualiti pendidikan dan menggalakkan pendidikan sepanjang hayat dan menjadi lebih mudah dicapai dan membolehkan pendidikan berfokuskan kepada murid yang dapat berkembang mengikut kebolehan dan minat mereka sendiri. Jadi, ICT ini adalah satu perubahan yang drastik dalam pendidikan Malaysia ini, kerana pada zaman dahulu pembelajaran hanya dilakukan secara formal, iaitu bersemuka atau bahan-bahan yang digunakan itu hanyalah bahan yang dicetak sendiri atau dibuat sendiri. Tetapi pada masa kini, setelah adanya ICT, bahan-bahan yang digunakan oleh guru-guru atau murid untuk pembelajaran sangat mudah diakses dan dicari. Hanya perlu mencarinya di internet atau mana-mana platform pendidikan yang menyediakan bahan-bahan keperluan untuk pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Bagi anjakan yang ke-8, iaitu transformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan. Aspirasi pendidikan. Usaha untuk meningkatkan kualiti pendidikan dan mempersiapkan murid menghadapi cabaran global, transformasi dalam penyampaian pendidikan seperti penggunaan ICT, pendekatan berpusatkan murid serta strategi pengajaran yang inovatif akan membantu negara mencapai sasaran tersebut. Aspirasi murid pula, transformasi dalam penyampaian pendidikan yang lebih menyokong perkembangan emosi dan sosial murid turut membantu mereka membina keyakinan diri dan motivasi dalam mencapai cita-cita mereka. Untuk hala tuju pendidikan, transformasi penyampaian pendidikan juga memastikan perubahan kurikulum dan strategi pengajaran diselaraskan dengan perubahan dunia luar. Oleh itu, transformasi dalam penyampaian pendidikan ini juga merupakan satu perubahan yang boleh dianggap sebagai satu perkara yang mencapai kecemerlangan dalam pendidikan sekolah tersebut. Oleh itu, murid akan berasa lebih tertarik untuk belajar kerana terdapat perubahan dalam pembelajaran mereka. Untuk anjakan yang ke-9, iaitu bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Aspirasi pendidikan. Komuniti ini memainkan peranan dalam menyediakan persekitaran yang kondusif untuk pembelajaran dan perkembangan murid. Kerjasama ini menghasilkan pendidikan negara yang lebih berdaya saing dan relevan dengan cabaran semasa. Untuk aspirasi murid pula, ibu bapa berperanan penting dalam
membolehkan murid menerima sokongan yang berterusan di rumah. Apabila ibu bapa terlibat secara aktif dalam proses pendidikan, mereka dapat memberikan bimbingan dan galakan kepada kanak-kanak untuk mencapai aspirasi akademik serta peribadi mereka. Untuk hala tuju pendidikan, sekolah dan universiti dapat menyesuaikan program pendidikan mereka dengan kemahiran yang dicari oleh majikan, mempercepatkan proses penyediaan tenaga kerja yang relevan dengan keperluan industri. Oleh itu, secara keseluruhan, kerjasama antara ibu bapa, komuniti dan sektor swasta ini penting bagi memberi perubahan dalam sistem pendidikan. Kerjasama antara mereka ini juga mencorakkan masa depan murid-murid supaya menjadi seseorang yang berkualiti dan cemerlang. Bagi anjakan yang ke-10 pula, iaitu memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Aspirasi pendidikan, pemanfaatan sumber yang lebih cekap dan berkualiti membantu negara mencapai pendidikan yang terbaik, di mana pelaburan dalam kurikulum, latihan guru dan peralatan pendidikan akan memberikan pulangan yang tinggi dalam bentuk pencapaian akademik dan kemahiran murid. Untuk aspirasi murid, program pendidikan seperti latihan guru, pembangunan kurikulum dan pendekatan pembelajaran inovatif dapat diterapkan di lebih banyak sekolah, memberi peluang kepada murid untuk mendapat pendidikan yang berkualiti serta mencapai potensi penuh mereka. Hala tuju pendidikan pula, melaksanakan inovasi dalam pendidikan seperti penggunaan teknologi pendidikan ICT yang dapat memperluaskan akses kepada pendidikan dan memberi peluang kepada lebih ramai murid untuk berkembang dalam suasana yang berbeza. Oleh itu, seperti yang kita tahu, dalam pendidikan ini amatlah memerlukan penggunaan wang ringgit yang banyak. Jadi sebagai guru sekolah maupun orang yang bertanggungjawab dalam pendidikan, mestilah bijak dalam menggunakan wang ringgit dan melaburkannya kepada perkara yang bermanfaat seperti program-program sekolah, bahan-bahan untuk pengajaran atau perkara yang mendatangkan keberhasilan dalam kemenjadian murid. Dan anjakan yang terakhir, iaitu yang ke-11, adalah meningkatkan ketelusan accountability awam. Bagi aspirasi pendidikan, pembuat dasar pendidikan bertanggungjawab terhadap keputusan yang diambil, terutamanya melibatkan keberkesanan dasar dan kualiti pendidikan. Bagi aspirasi murid, pihak sekolah dan pihak berkuasa pendidikan bertanggungjawab terhadap pencapaian murid bagi memastikan bahawa mereka tidak hanya mendapat pendidikan yang berkualiti tetapi juga sokongan yang diperlukan untuk mengatasi cabaran. Untuk hala tuju pendidikan pula, menggalakkan pendidikan berasaskan hasil yang dapat mengukur keberkesanan pelaksanaan hala tuju pendidikan. Jadi accountability awam ini penting dalam mencorak satu pendidikan yang berteraskan kecemerlangan dan menghasilkan seseorang murid itu sebagai murid yang berkualiti dan mampu untuk mencapai aspirasi-aspirasi mereka. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang berkaitan PPPM dalam membentuk guru yang berkualiti. Baik, yang pertama,
berkaitan PPPM ke arah pembentukan guru yang berkualiti. Yang pertama, pembangunan profesionalisme guru. Menyediakan latihan berterusan melalui program pembangunan profesional berterusan CPD. Yang kedua, memperkasa Institut Pendidikan Guru IPG dan universiti yang melahirkan guru berperkhidmatan yang berkualiti. Dan yang ketiga, melaksanakan program transformasi sekolah TS25 untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. Jadi, pembangunan seorang guru ini amat penting dalam mengubah persepsi sekolah itu serta mengubah cara pengajaran yang telah dianjak pada tahun sebelum ini sehingga tahun ini. Yang kedua, penilaian dan kompetensi guru. Guru menggunakan instrumen Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPM G2 untuk menilai prestasi guru dan menetapkan standard kompetensi guru melalui Standard Guru Malaysia SGM yang merangkumi pengetahuan, kemahiran dan nilai profesionalisme. Yang ketiga, reformasi kurikulum dan pedagogi. Menggalakkan pendekatan pengajaran berpusatkan murid dan penggunaan teknologi dalam bilik darjah. Menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi KBIT dalam pengajaran bagi membentuk murid yang kritis dan kreatif. Sebagai seorang pendidik, mestilah mengetahui cara pembelajaran yang mengikut aspek kurikulum dan pedagogi terkini. Jika guru itu tidak mengikut apa yang telah diberikan, maka pembelajaran di dalam kelas atau sekolah itu tidak akan berhasil dan murid akan menjadi seorang yang tidak mengetahui isu-isu semasa atau mempelajari perkara yang baru. Yang ketiga, kesejahteraan dan motivasi guru. Guru menyediakan insentif ganjaran dan laluan kerjaya yang lebih baik dan memberi sokongan emosi serta psikologi untuk memastikan guru berada dalam keadaan mental dan fizikal yang baik. Oleh itu, PPPM ini amat menjaga guru dengan baik dan adil kerana PPPM tidak mahu seorang guru itu berasa tertekan ketika mengajar atau mendidik murid di sekolah. Sekian daripada saya, terima kasih. Sebelum itu, saya ingin membuat kesimpulan sendiri, iaitu pendapat saya terhadap PPPM serta anjakan dan aspirasi lain dan hala tuju. Bagi saya, apa yang telah saya membentangkan ini, terlihatlah bahawa perkara-perkara ini merupakan inisiatif yang utama dan penting dalam membentuk satu sistem pendidikan yang berkualiti serta menjadikan pendidikan itu ke arah yang lebih tinggi dan setaraf dengan pendidikan antarabangsa. Jadi, jika pendidikan yang diberikan kepada murid ini berkualiti dan mencorakkan satu perkara yang mendatangkan keberhasilan yang hebat, maka murid akan menjadi seorang yang berkualiti dan mereka sendiri dapat mencapai aspirasi mereka serta mereka mampu mencorakkan masa depan mereka dengan lebih baik dan menjadi orang-orang yang berkualiti serta mereka juga mampu untuk berfikir dengan lebih luas serta menjadikan diri mereka itu seorang yang berpengetahuan dan mempunyai ilmu yang telah didapati oleh guru-guru di sekolah. Baik, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.